Okey, jom kita pilih makeup lagi. Pilih, ui, risau. Risau. Yang mana? Yang ni. Okey, so jom kita buka. Oh, banyak. Tacot. Foundation 4 dot. Okey, kena layan eyeshadow orange, hujung pelan glitter eyeliner, hujung mascara, blush tanam, pelan blush powder, lipstick orange. Wow, ombre tak ada kali ni. Yang ni apa? Ada eyeshadow Foundation coklat 3 dot, blush powder, lipstick merah, mascara, eyeshadow coklat, pelan biru. Otak. Weh, nasib baik aku tak ambil yang tu sebab apa ni, kalau aku makeup ni aku terus pergi kedai tau. Okey, foundation 4 dot. 1, 2, 3, 4. Kita bulat-bulatkan. Tak tipu bang. Ni bulat-bulat nampak ada terlebih ni. Saya letak sikit kat sini. Sama je. Okey, lepas tu kita blend-blend-blendkan dia. Lepas nak try pakai satu je. Buat lah. Ada saya kisah. Okey, skening layang-layang. Macam ni ke layang-layang bang? Macam ni Bukan. Abang tak ada concealer ke bang? Kalau dah layang-layang nak concealer buat apa lagi? Lepas tu tanam blusher. Lepas tu dia siap extra dengan blusher powder Okey, faham. Eyeshadow orange hujung-hujung. Macam ni. Okey. Betul. Blend sikit. Macam ni. Ini orange ke? Orange lah kan. Orange ni kan. Coklat je. Bantai lah. Lepas tu bubur glitter sikit. Macam ni ke bang? Macam ni dah? Dah. Okey, macam ni. Lepas tu eyeliner hujung-hujung. Macam tu. Oh, mascara tak ada khas 5 layer 6 layer Dia tulis mascara je. So bebas lah aku nak pakai tebal-tebal kan. Kena tudung. Abang, blusher powder ni warna orange juga ke? Okey, top up sikit. Allah. Yes, tu lipstick orange. Macam ni kan? Lipstick orange ni. Yes. Okey, abang dah siap macam ni ke? Macam ni lah bu. Nampak macam muka baik-baik je. Selama ni muka aku jahat ke? Mana ada jahat?